Assalamualaikum. Okey. Jadi hari ni cikgu-cikgu dekat depan ni akan ajar awak, datang nak ajar awak. Awak rasa cikgu-cikgu ni nak ajar apa? Tak tahu kan? Okey, tidak rahsia. Okey, tapi sebelum kita belajar kita kena baca apa? Doa apa? Okey. Mari kita baca doa sebelum belajar. Kita baca doa. Kuat-kuat. Bagus. Okey. Sebelum tu, cikgu kenalkan diri dulu boleh? Okey, nama cikgu Mirza. Mirza. Ha. Nama cikgu Ya. Ha, di sebelah ni dah. Nama cikgu Fatin. Sofia. Ha. Ya. Okey. Boleh tak cikgu nak awak semua berdiri? Ha. Kita nak buat senaman. Okey, cikgu nak awak jarak-jarak. Boleh tak? Okey, sebelum tu lagu yang pertama dia kena gerak kanan kiri. Lagu dia Mana kanan? mana kanan awak? Okey, betul. Mana kiri awak? Lagu ni lagu tentang gajah. Okey, siapa tahu gajah tu macam mana? Besar lagi? Besar bumi? Besarnya. Yang punya telinga besar ke kecil? Mata gajah besar ke kecil? Ya ke? Awak buat macam ni.
Okey, tarik nafas. Lepas. Okey, tarik nafas. Tak payah lepas. Okey, lepas. Wow. Okey, semua boleh duduk. Abang Nuri, apa nama? Okey, cikgu ingat nama awak. Okey. Jadi dia dah ingat dulu. Okey, kita selesai elok. Okey. Okey semua, hari ini kita dengan cikgu dulu cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang adab makan dan minum. Makan tu apa? Minum tu apa? Minum air. Kalau makan, makan makanan kan? Makan nasi, lagi makan apa? Makan, apa suka makan suka? Suka minum. Suka makan tak? Suka. Okey, jadi kalau suka makan, kita kena belajar macam mana kita nak makan elok, betul? Okey, hari ni cikgu ajar awak cara nak makan elok. Okey, yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan dan minum. Siapa makan dia tak cuci tangan? Okey, semua makan kena cuci tangan kan? Kalau cikgu kata nak makan semua kena pergi cuci tangan. Kenapa kita kena cuci tangan? Sebab ada virus, ada kuman. Lepas tu tangan kita kotor. Tangan kita nampak bersih tapi sebenarnya ada kuman. Kuman bahaya tak? Bahaya. Boleh jadi apa kalau kita makan makanan tak ada kuman? Nanti sakit perut kan? Nanti boleh demam. Kalau demam tak boleh pergi sekolah, tak boleh jumpa kawan. Sedih tak? Tak sedih? Sedih kan? Kalau kita tak jumpa kawan kan? Okey. Yang kedua, membaca doa sebelum makan dan minum. Okey, kalau sebelum makan kita baca doa apa? Doa makan. Okey, cikgu nak dengar baca doa makan boleh? Baca kuat-kuat boleh? Okey, mari kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita boleh makan. Okey. Yang ketiga, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kalau nak makan kita guna tangan kanan. Mana tangan kanan awak? Okey, bagus. Kenapa kita kena makan? Kenapa kita kena makan guna tangan kanan? Betul. Kalau tangan kiri dia kotor sebab awak basah apa? Betul. Tempat awak basah awak punya. Ya, semua itulah. Okey. Sebab tu kita kena makan pakai tangan kanan. Okey, yang keempat, makan dan minum hendaklah sambil duduk. Kalau makan kita kena duduk. Kita tak boleh makan berdiri. Kalau makan biriau makan dengan siapa? Dengan syaitan. Nak ke makan dengan syaitan? Tak nak kan? Lepas tu kita kena makan duduk. Lepas tu kita kena makan sambil duduk. Kalau makan duduk seronok tak? Seronok kan? Tak seronok? Aku makan berdiri ke? Seronok kan? Okey, yang kelima, makan dan minum secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Maksud dia, kita kena makan cukup-cukup je. Tak boleh makan banyak-banyak. Nanti kita bertumbul lah. Nanti kita buatkan balik makan itu untuk muntah. Kita kena makan cukup-cukup je. Makan kenyang je. Kita tak boleh makan banyak-banyak. Nanti kita apa? Sakit perut, kita muntah. Kalau makan tak nak kenyang, makan sikit je. Bolehlah. Okey, yang terakhir, siapa boleh baca ni? Cuba baca.
kata kita tak boleh makan. Kalau kita makan, kita tak boleh bercakap. Nanti awak cakap dengan saya. Awak nak cakap dengan saya atau nak cakap dengan kawan-kawan awak? Makan tak boleh bercakap sebab nanti awak makan betul bercakap. Betul makanan tu keluar kena dekat kawan. Nanti kotor lah baju kawan kan? Kalau baju kawan, nanti kalau baju kawan ni kotor, nanti dia kena marah dengan siapa? Dengan ibu dia kan? Dengan ibu dia kan? Betul. Lagi kalau makan kita kena apa dia boleh elok? Kita darah. Okey. Kalau makan lagi, kalau makan kita kena buat apa lagi? Selain cuci tangan, selain baca doa, kita kena duduk sopan. Boleh ke kalau awak makan duduk macam ni? Tak boleh. Awak kena duduk bersih. Kalau makan dekat lantai. Kalau makan kat meja, duduk dekat meja elok elok. Boleh? Tak boleh. Nanti tak boleh lah. Nanti suka bercakap, duduk bersih. Okey. Makan pakai tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kanan. Okey. Selepas makan kita kena baca apa? Selepas makan kita kena baca doa selepas makan. Okey. Mari kita baca doa selepas makan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak makan elok-elok, macam mana nak minum elok-elok. Okey, selepas itu kita akan belajar cara cuci tangan. Okey, duduk. Okey. Cikgu ajar cara cuci tangan, sekejap lagi kita buat dekat luar, okey? Tapi sekejap lagi lah, bagi kawan-kawan awak baca dulu, nanti kita buat sama-sama dengan kawan. Okey. Yang pertama, kita apa kat situ? Okey. Okey, cara mencuci tangan dengan baik. Okey, tunjuk tangan. Okey, contoh. Yang pertama, basah tangan dengan air. Jadi, okey, contoh dan letak air. Okey, cuci macam ni dengan air. Okey, lepas tu yang kedua, pakai sabun. Ambil sabun, cuci pakai sabun. Yang ketiga dia kata apa? Gosok telapak tangan dan tubuh tangan. Okey. Gosok sini, gosok depan, gosok belakang, gosok. Ya. Okey, yang keempat, gosok celah-celah jari. Okey, mana celah-celah jari? Okey, pandai. Okey, gosok celah-celah jari. Seterusnya, gerakan mengunci. Gerakan mengunci tu macam ni. Macam ni. Kemut. Picit-picit sabun kan. Biar sabun tu lagi banyak. Betul tak? Okay, lepas tu gosok dan ibu jari. Okey, gosok pula ibu jari. Kita gosok ibu jari macam ni. Tukar-tukar. Ni ibu jari. Good attitude. Okey, seterusnya gosokkan ujung jari pada telapak tangan. Okey, sini pula tapak tangan. Kita cuci tapak tangan pula. Okey, lepas kita cuci tapak tangan, kita buat pula basuh tangan dengan air bersih. Okey, bilas tangan awak dengan air bersih. Okey, lepas bilas, kita buat apa? Nak beri air yang kering. Okey, boleh? Okey, kita nak buat aktiviti pula. Ya. Tapi dalamnya ada texture.
Oh. Jawab. Nanti baca. Makan duduk ke berdiri? Duduk, pandai. Okey, awak pula. Sebelum makan kita perlu apa? Basuh tangan lagi lepas tu. Baca. Baca. Okey, siapa lagi yang belum? Okey, baca. Apa kita baca? Okey, bagus. Okey, next. Baca. Apa? Okey, apa? Lepas makan kita baca doa apa? Doa selepas. Okey, siapa yang belum? Siapa belum baca lagi? Okey, dia dah dapat cikgu, dah dapat cikgu. Okey, dah dapat cikgu, dah dapat cikgu. Okey, cepat baca. Apa? Awak cuci tangan pakai apa? Pakai sabun. Okey, everyone, balik di depan cikgu balik. Okey, hari ni kita belajar adab makan dan minum. Lepas tu kita belajar apa? Kita belajar cuci tangan. Okey, hari ni cikgu dah habis ajar awak. Jadi, sekejap lagi kita duduk balik dekat belakang boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu. Okey. Nama cikgu apa? Cikgu? Tadi cikgu Fatin. Cikgu Fatin. Okey. Hari ni cikgu nak ajar semua orang nombor. Siapa yang tahu nombor? Siapa tahu mengira? Okey. Kita kira lagi sekali. 1 sampai 10. Nah, bahasa Melayu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam bahasa Inggeris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hari ni kita nak main puzzle nombor. Ada nombor. Ni nombor berapa? 1. Ini apa? 1 kumbang. Kumbang ada berapa? Kumbang ada berapa? Ada 1. Jadi 1, nombor 1 dengan 1. kumbang 1. Ni kita nak main puzzle tau hari ni. Nanti cikgu letak. Korang kena cantum. Okey. Ni nombor 1. Dah tahu? Dah tengok tadi kan? Okey. Ini haiwan apa? Katak. Katak ada berapa? 2. Ini nombor? 2. Jadi ni dia punya puzzle. Cantumkan. Macam tu. Sekejap lagi kita main. Siapa dapat cantumkan ada hadiah. Okay. Ini apa? Ini apa? Bunga. Bunga ada berapa? 3. Ini nombor? 3. Kita cantumkan. Okay. Lepas tu kita ada again. Duduk. Belakang tak nampak. Apa ni? Bunga. Bunga apa? Ni lah bunga matahari. Ini bunga. Dia tengah apa ni? Dia tengah senyum. Macam mana senyum? Tunjuk gigi. Gigi rongga. Okey. Bunga ni ada berapa? 4. Kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ini nombor? 4. Lepas tu kita cantum. Okay, good. Okay. Tu kita ada. Ni apa? Burung berai? Burung ke ni?
apa? Butterfly. Kalau dengan tangan macam ni kita buat butterfly. Bukanlah titik. Ni kan. Macam ni kan. Butterfly dia terbang. Macam ni. Okay. Butterfly ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni nombor? 5. Betul ke tak ni? Betul. Kalau macam ni betul ke tak? Salah. Nak cantum pun tak boleh kan? Sebab salah kan? Okay. Ni nombor 5. Betul. Betul. Yes. Lepas tu. Ni apa? Oh, alamak. Alamak. Di atas 1. Lepas cikgu jatuh. Kenapa ada muka? Ni apa? Lebah. Sekejap, kawan awak tak nampak kat belakang. Awak belakang sikit, okey. Salah dia. Lebah, siapa pernah kena sengat lebah? Ya. Ya? Saya. Awak pernah kena ke? Sengat dengan lebah? Saya kena kat sini. Cikgu. Saya pun kena. Saya kena sini. Ya? Sakit kan? Nanti dia jadi bernanah-nanah. Lebah ni ada berapa? 6. Kalau lebah yang betul-betul kita nampak selalu warna apa? Oren kan? Selalu dia warna oren kan? Mana ada warna kuning? Ada ke lebah warna kuning? Ada. Biasa dalam kartun je warna kuning. Kalau lebah betul-betul warna apa? Warna oren kan? Ni lebah ada 6. Ni nombor? 6. Okey. Pandai. Gantungkan. Lepas tu, Gantungkan terus. ni apa? Bola. Bola apa? Bola basketball. Betul! Pandai. Bola basketball ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni nombor? 7. Siapa suka beli dekat kedai yang ada nombor 7 tu? Saya. Apa nama dia? Apa kedai dia? Apa nama kedai dia? Saya tak ingat dah. Kak kedai kak. Yang tu kedai tu dia ada nombor 7 tu. Apa nama kedai dia? Betul. 7-11. Nombor itu ada. Awak kan mesti suka beli kan? Okay. Lepas tu kita ada ni. Bola sepak pandai. Bola sepak ada berapa? 8. Pandai. Gantungkan. Ya. Kejap. Okay. Next kita ada. Dinosaur. Wow, what is this? Duduk. Dinosaur. Apa ni? Mana tidak? Tirai mana satu tirai? Saya tak tahu. Ni kan. Ya ke? Tidak. Ni apa? Rhinoceros kan ni? Ya ke? Dinosaurus. Rhino ke apa? Nama dia? Rhino. Tak, kawan awak kat belakang tak nampak. Dinosaurus. Okay. Saya cuba kira ada, biar. Cuba kira ada berapa rhino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rhino. Mana? Ni nombor? 9. Okey. Pandai. Dan sekali kita ada? Mata. Mata ada 10. Mata ada 10. Kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandai. Siapa ada mata 10? Awak ada mata berapa? 2 je. Siapa yang ada mata 10? Monster. Monster. Hantu. Saya tak baca. Okey, ni nombor berapa? Siapa dah ada muka? Ada muka kan? Muka dia tengah buat apa ni? Ni, muka senyum. Muka masam. Okey. Sekarang ni kita nak main puzzle. Kejap. Okey. Cikgu nak sepak-sepahkan dia. Ya, awak tak dapat jumpa pada muka awak. Oh, tak dapat jumpa ya. Tapi adalah. Eleh. Ya ke? Eleh. Sekejap, biar. Awak apa? Tak baiklah cakap pasal tu kat diri sendiri. Yalah, tak baiklah cakap pasal tu kat diri sendiri. Bola. Oh. Salah pula. Okey. Cikgu nak apa nama awak tadi? Ama. Okey, Ama. Ama cantum. Buka ruang sikit. Belakang sikit. Okey. Belakang lagi. Kalis belakang lagi. Sudah. Okey, Ama. Cikgu nak Ama cantumkan nombor 3. Cari 3. Cantumkan nombor 3. Pandai. Ada yang tak Ma? Okay, good. Saya nak main warna pink tu. Okay, next. Nabiha. Cikgu nak Nabiha cantumkan nombor 10. Mana nombor 10? Puzzle nombor 10. Ni ke ni? Ni ke? Okay. Ni. Pandai. Hadiah untuk Nabiha. Okay, yang dah dapat hadiah, duduk tepi kejap. Duduk tepi sana sikit. Okay, next. Okay, Khaira. Cikgu nak Khaira cantum nombor 4.
Mana nombor 4? Kalis duduk jap. Tak nampak dalam video. Siapa ni? Nabiha dengan Amak duduk tepi sini boleh? Duduk sini. Duduk tepi sini. Mana? Pandai. Hadi awak tahu. Okay, awak duduk tepi sana. Okay, next. Kalis. Cikgu nak Kalis Amsyah. Cikgu nak cantum nombor 1. Janganlah tunjuk. Pandai. Cantum. Okay, good. Nah, hadiah untuk awak. Okay, duduk tepi. Okay, awak. Next. Cikgu nak nombor 1. Biar dia buat. Cantum kan? Pandai. Nombor 1. Hadiah untuk awak. Duduk sana. Ya, awak. Awak orang last. Okay. Cikgu nak awak cantum nombor. Ni nombor berapa? 9. Okay, 9. Mana lagi? 9 dengan berapa? Cuba kira haiwan yang ada 9 ke apa yang ada 9, stiker yang ada 9. Tengok. Kira 9. Mana 9? Yang mana ada 9? Ini ada 5. Ini ada 7 kan? Ini ada 6. Okey, yang mana ada 9? 9. Betul. Tepuk tangan betul. Nah, hadiah untuk awak. Okey. Awak dapat apa? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Hari ni nampak tak kat depan ketang cikgu ni ada apa? Ketang cikgu ni ada apa? Ayam. Dengan telur. Okey, macam mana bunyi ayam? Okey, pandai. Ha? Ada telur jatuh. Okey, ada telur jatuh. Bising dia. Okey. Boleh teka tak cikgu nak ajar apa ini? Tambah. Okey, siapa pandai tambah kat tangan? Saya. Okey, semua pandai. Okey. Cikgu pandai. Okey, sebelum kita nak belajar tambah, cikgu nak kamu kira daripada 1 hingga 20 sama-sama boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Okey, pandai. Okey. Dah 20 je. Okey, kak cikgu bagi soalan contoh. 5 tambah 5 sama dengan? 10. Pandai. 10. Okey, siapa kat sini pak? 5 dengan 10 sama dengan? Ha. 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 Okey. 15. Okey. Siapa tahu tambah tu apa? Matematik. Yelah. Tapi kenapa dia tambah? Tambah. Tambah tu bila satu nombor tambah dengan satu nombor jadi jadi banyak. Contoh. 1 tambah 1 sama dengan? 2. Okey, 1 tambah dengan 1 jadi 2. Okey, kat belakang telur ni ada soalan. Okey, contoh. Cikgu ambil satu. Cikgu ambil satu. Cikgu tunjuk dulu cara nak main. Jadi cikgu ambil yang ni lah. Dah, kat belakang dia ada apa ni? Nombor. Nombor apa ni? 7. Okey, tengok ada 4 tambah 3. Nanti awak ambil marker pen. Awak tulis 4. Kat sini tulis apa ni? Kat sini tulis apa ni? Nombor apa ni? 3 tulis 3. Okey, 4 tambah 3 sama dengan berapa? 7. Pandai. Okay, macam mana jadi 7? Cuba buat keluar jari 4. Sebelah lagi buat keluar jari 3. Okey, kira sama-sama. 1, 5, 6, 7. Pandai. Awak pandai lah. Sekejap. Alah, tak ada pemadam pula. Alah, tak ada pemadam pula. Ada kain. Kain? Mana? Hanya nak cikgu. Alah. Sekejap. Alah, tak apalah. Ada begitu tu cikgu je. Kena tu dah cikgu hitam. Alah, bolehlah. Bolehlah ni. Okey. Cikgu nak sorang-sorang ambil. Awak dulu. Okey, awak dulu. Okey, cepat. Siapa nak dulu? Janganlah ambil nombor sama. Ambil yang lain pula. Yang tu dah.
Apa tu? Pusing belakang. Pusing belakang. Tadi dah buat. Okey, ambil yang lain pula. Ambil yang lain. Ambil yang lain. Ni dah buat dah. Dah buat letak tepi. Cikgu dah buat tadi. Okey, ambil yang lain. Yang mana? Okey, berapa tu? 7 tambah 2. Okey, tulis 7. Duduk. Kawan awak tak nampak. Okey, duduk. Mana 7? 7 Ba? 2. Okey, sama dengan berapa? 9. Pandai. Betul tak 7 tambah 2, 9? Macam mana kita nak tahu 7 tambah 2 sama dengan 9? Okey, 7 letak dalam ke? Tak. Sebab 7, Ha. 8, 9. Pandai. Okey. Semua kira 7 letak. Kali je. 7 letak dalam kepala. Lepas tu bawa keluar nombor 2. 2. Okey, lepas 7 apa? 9. Lepas 7? Lepas 7 lah? 8. Lepas tu 9. 9. Sebab tu lah 7 tambah 2 sama dengan 9. 9. Okey. Janganlah. Foto baju awak. Nampak tu. Foto baju awak. Cikgu tak apa. Kita cek hitam. Duduk. Kenapa ada mak? Okey, awak dah jawab. Awak pilih warna yang mana? Stiker ke ni? Dia dulu pilih je. Awak yang mana? Nak tu? Okey. Tak apa, awak ambil yang ni ya? Boleh. Awak balik. Okey. Siapa lagi nak? Cepat. Okey, lagi sekali. Turun tangan. Ngam-ngam. Turun tangan dulu. Cikgu kira 1, 2, 3. Buang kat tangan. 1, 2, 3. Okey, dia. Ambil yang mana? Tak apa. Semua dapat. Okey, apa tu? Ya ke? 1 sebelah. 1, tulis 1. 1 tambah 2. 1. Ini berapa tu? 2. Tulis 2. 3. Okey, 1 tambah 2 berapa? Jangan buat kawan tu biar dia kira sendiri. Awak dah pandai bagi dia kira. Okey, macam mana 1 tambah 2 dapat 3? Keluar jari 1. Lepas tu keluar jari 2. 3. Kira 1, 2, 3. Pandai. Okey, awak nak apa? Iwan nak apa? Okey, ambil. Okey. Hadiah. Oh, balik. Hadiah. Okey, ada lagi. Okey, duduk depan cikgu. Yang dah siap dekat sini. Yang dah siap dekat situ. Tak apa, sekejap lagi kita buat lagi. Okey, siapa nak? 1, sabar. 1, 2, 3. Cikgu tak nampak lah. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, dia. Bereskan dah. Berapa tu? 6 tambah okey, tulis 6. Tulis kat mana 6? Ya, 6 tambah 6 tambah 4, 10. 4. Okey, janganlah beri kira. 6 tambah 4 berapa? Okey, 6 simpan kat kepala. Lepas 6 tu Half. 10. Okey, berapa jawapan dia? 10? 10. Okey, pandai. Tak pandai lagi lah. Okey, tulis 10. Cikgu mana bagi tahu. Cikgu tak bagi tahu. Cikgu sudah kira sendiri. Dia kira. Kan belajar. Okay, sudah 10 macam mana tulis 10? 1. Masuk kau? Okey, pandai. Tidak. Kotor lah cikgu, tulis cikgu. Apa? Tulis kat warna hitam. Okey. Lagi siapa? Siapa yang jawab? Lagi saya nak Sabar. Ya, sekejap cikgu bagi awak. Sabar, turun tangan terus. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Okey. Nak yang mana? Okey, berapa tu? 3 tambah 2. Okey, tulis. 3 kat mana? Duduk. Tambah tu. 2. Tulis 2. Tulis dulu. Lagi bawa kira. Okey. 3 tambah 2. Macam mana nak kira? 5. 2. Sabarlah. Okey, berapa ni 1? Berapa? 5. Dia kata sekejap tapi Okey. dia lama. Sekejap lah.
Okey, lagi siapa lagi tak jawab? Saya. Tak jawab. Saya. Ni Awak dah jawab tak? Awak nak warna apa? 2 orang. Okey, awak nak warna apa? Okey, siapa yang tak jawab? Dua orang lagi. Saya nak lagi. Ya, jadi cikgu bagi awak lagi. Ain. Saya 2 orang. Cikgu 2 orang. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, dia dulu. Awak nak mana? Okey, apa tu? 6. Tulis. 6, 9 tambah 9. Tulis, mana 9? Cikgu raya. Raya boleh jom sekejap. Ya, sekejap kita buat. 9 tambah 9. Saya dapat tiga. Okey, macam mana nak kira 9 tambah 9? 9 simpan dalam kepala. Keluar jari 9. Okey, 9 Okey, 18. Okey, macam mana nak kira nak tulis 18? Tulis 1. Lepas tu tulis lah. Okey, Macam tu pandai. patutnya Dia tak pandai, tak apalah. Dia belajar dulu. Saya nak sekali, saya nak Okey, sekejap lagi cikgu bagi awak sekali. Sabarlah, dia tak jawab lagi. Dia jawab dulu. Okey. Okey, buka. Berapa tu? 13 tambah 5. Macam mana nak kira? Wah, Tulis dulu. banyaknya. Tulis 13. 17. Sabarlah, baik kawan awak kira. Ya ke? Kira betul-betul. 13. Okey, macam mana nak kira 13 tambah 5? 13. Duduk sana. Betul lah. Okey. 13. 13 lah. 14. Keluar jari. Keluar jari berapa? 14, 15, 16, 17. Ni 5. Okey. 13 dalam kepala. Keluar jari berapa ni? 5. Okey. 13. 4. Yelah. Kita aja dulu 13 kosong 4 kan? 14, 15. Okey, pandai. Cepat awak berapa? 14. Tinggal 7. Lah? 18. Okey, macam mana nak tulis 18? 18 macam mana nak tulis 18? 1. Lah? Tulis 8. 8 macam mana 8? Macam mana 8? Bulat-bulat. Macam mana bulat-bulat? Bulat atas, bulat bawah? Boleh. Bulat atas, bulat bawah. Okey, pandai. Okey, siap. Okey, siap. Siapa lagi tak dapat? Kejap lama lah. Sabarlah. Tinggal lebih. Ada lebih 1. Awak dapat dah? Okey, ada lagi 3. Siapa nak jawab? Saya. Okey, ambil 1. Ambil salah 1. Saya dah cakap saya nak jawab. Awak nak jawab lagi? Tambah 2. Benda ni. Kejap ya. Cikgu bagi awak jawab. Okey, nah awak jawab yang ni. Okey, awak jawab yang ni. Awak jawab yang ni. Awak jawab yang ni. Awak jawab yang ni. 12. Sabar. Awak jawab awak jawab yang ni. Yang ni lah. Okey, awak dulu tulis. Saya dulu. Yelah, cikgu pada dulu. Cikgu bagi dia dulu. Okey, duduk. Cikgu bagi dulu time. Dia dulu. Dia dulu. Okey, apa ni? Tulis. Dia dah dapat dia 10. Dia dapat dia mana? Okey, 3 tambah 2 berapa? Bawa keluar jari 3. Cikgu nak semua diam. Cikgu nak dia je kira. Keluar jari 3. 3. Ini 2. Okey, berapa? 1. 2. Ni. Okey, bawa jawapan berapa? Ni? 5. Okey, sabarlah. Ada lagi lah tambah 5. Tak makan ada. Ada bandar lagi lah tambah. Obat dia kena kira dia tak ada kira. Dia kan tengah belajar. Macam mana nak tulis 5? Tarik. Buat C. Ni. Tarik ekor. Tarik atas. Okey, pandai. Okey, awak pula. Awak dapat berapa? 10 tambah 2. 10. Tambah 2. Lagi. 12.
12. Okey, pandai. Awak pandai matematik ke? Awak suka matematik? Tak tolak, tak biasa lagi. Oh, kalau tak biasa Memang lagi. dah biasa. Oh, tambah dah biasa dah. Okay, awak. Apa soalan awak? 9? Nak dia. 9 tambah? 9 tambah 9 sama dengan berapa? 5. Ya ke? 9. Saya malu. Cikgu nak tahu tak? Saya cakap ke stiker nak malu. Tak payah jaga. Okey, letak dalam kepala 9, bawa keluar jari Sam. Tak ada. 9 tulis 9. Okey. 9 dalam kepala 10. 10. Dah sama dah, tak boleh 10. 11. 13. 17. Lah? Okey, 18. Macam mana tulis 18? Kita pada depan ni. Belakang tu macam mana tulis 18? Sekejap, cikgu padam. Macam mana nak tulis 18? Cepat. Cepat. 1. Lah? Okey, pandai. Aki, awak duduk mana? Awak duduk mana? Awak balik ke?